Ma, nanti siapa nak doakan kita? Dah siap belum? Sekejap. Simpan dulu. Okey, jom. Nanti lambat nanti. Ramai orang ke bazar. Okey. Sekejap. Jom. Kan dalam cerita ni kan kita masih? agak resip. Daripada mana? Daripada office tadi. Oh, Sihat. Alhamdulillah. Tapi itulah, baru balik dari klinik. Di sana. Akak try buat IVF tu. Tapi tak boleh lah sebab kalau kita dah tua nanti tak ada anak yang nak doakan kita kan susah. Sebab tak. Som lah satu. Boleh? Satu je kau? Satu je. Satu. Ada tambah? Goreng. Tak boleh tahan. 14. Ma, rumah kita ni kalau ada budak-budak confirm meriah gila punya. Apa? Kita dua orang tak cukup meriah ke? Meriah lah. Tapi kita kan tak ada anak-anak. Kami teringat tadi akak ada Sam tu. Dia cakap, kita kan kalau dah tua, kita tak ada anak. Nanti kita mati, siapa nak doakan kita? Dah. Makan. Dah nak berbuka dah. Macam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika atarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Dah. Cepat ni sini. Cepat. Masuk. Cepat ni. Sini masuk. Cepat. Buka. Okey, masuk. Okey, Maklum bagi duit raya. Siapa nak duit raya? Jadi kami Maklum nak tanya, kalau Maklum dah tak ada, Maklum dah mati, Pak Long dah mati, Maklum dah meninggal dunia, siapa nak doakan Maklum dengan Pak Long? Okay, ada satu syarat. Sebelum dapat duit raya, kena nyanyi dulu untuk Maklum. Boleh? Boleh! 1, 2, 3. Hari ini mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan Dan kita impikan
Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang. Kita usahakan lagi sayang. Yakin waktunya kan datang. Kita usahakan lagi sayang. Yakin waktunya kan datang.